Assalamualaikum guys and welcome back to my channel. Kali ni kita dengan 450 SA pula. Dan kita on the way balik dari Singapore, melalui Tuas checkpoint second link. Sajalah nak tunjuk hampa sikit. Tak ada benda pun, tapi saja nak tunjuk lah macam mana hari-hari orang balik kerja kot ni kan. So lah ni pukul 5.30 petang, lebih kurang 5.27 petang. Dan hari Sabtu, hari Sabtu dia kurang trafik sikit lah berbanding hari lain. Tapi still banyak lah kalau nak compare dengan Ahad. Ahad paling clear lah. Dan bila aku balik ni, aku suka duduk lane tengah ni lah. Nak kata laju tak laju, slow tak slow lah. Biasanya aku akan follow speed orang lain. Dan kalau nak laju, aku laju sikit. Okay, dalam aku tengah cari benda nak sembang, aku nak cerita sikit lah pasal antara quality dengan after sales service. Which one is more important bagi hampa? Kan, aku akan ulas sikit lah kelebihan bila after sales service best dan kelebihan bila quality dia best. Okay, seperti yang apa tahu, quality macam aku punya pegangan lah zaman lah ni, quality ni lebih kepada kita ikut tier motor tu lah. Kalau motor tu dalam kategori bajet, dia bajet lah quality dia. Dan so far dalam kategori bajet ni, aku suka sangat lah kebanyakan motor-motor China. Bila dia buat motor bajet, tapi dia cuba nak prove kan, kata yang dia boleh buat kan. So dia akan bagi extra effort. Dan extra effort tu kadang-kadang menyebabkan dia punya quality tu tak nampak macam motor bajet, walaupun motor tu motor bajet friendly. Dan ada juga sesetengah sesetengah motor lah, tak kisahlah China ke apa kan. Kadang dia mahal sebab brand, kadang dia murah pun sebab brand. Ui, hari ni jam pun depan ni. Jarang lah jam kat sini. Hari ni tak tahu lah pasal apa. Aku rasa laluan my border pass tu tak boleh pakai kot. Kalau tak boleh pakai laluan my border pass ni, memang jam aku. Sebab aku punya pasport semua simpan dalam plastik. Dalam aku tunjuk sikit kapan. Okey, apa cerita tadi? Contoh lah. Okey, cerita pasal harga kan. Contoh. Kalau NK Lite, CF Lite NK 250 harga 10,000. Gixxer 250 harga 14,500. Tapi dia kategori yang sama. Cuma Gixxer dia mahal sebab dia Suzuki. Dan NK pun dia punya fit and finish pun biasa-biasa lah. Lebih kurang sama lah dua biji tu. Cuma NK elok sikit. Dari segi dia punya cat, finishing pun semua nampak lagi elok. Awak lane aku tak jalan. So, bila cakap pasal kualiti ni lebih kurang saja, so far aku rasa lah aku pakai CF motor dengan Suzuki yang kategori bajet lah. Bukan Suzuki betul ya, dia bukan Suzuki betul. Suzuki India ni lah. Aku rasa aku punya CF motor lagi kualiti lah. Memang kurang masalah lah. Cuma dia punya after sale aku rasa perlukan improvement sikit. Cara dia bagus, cuma cara dia handle tu aku tak berapa berkenan. Macam apa, macam aku cerita hari tu lah kan. Benda tu hang just check, lepas tu hang order barang sampai aku main link, tak apa kan. Tapi dia nak suruh aku tinggal motor. Nanti lepas dia confirm balik baru dia panggil. Sini kena angkat tangan. Tangan tak angkat, bahaya sini. Kalau tak angkat tangan, orang boleh ajak gaduh. Aku tak kisah. Sama juga rumah aku duduk tunggu. Rumah aku duduk macam tu kak. Tak ada lah aku lambat rumah lari lah. Aku tak faham lah siapa yang ramai orang tak mau guna my border pass ni. Benda senang kot. Yang apa nak pergi beratok bayar panjang buat apa? Dah ada apps boleh scan muka, bagi mudah kerja. Apa tak mau pun nak susah. Tolong cerita siapa-siapa yang tak pakai app ni, beritahu aku sebab apa tak mau pakai. Kok aku yang tak tahu kan kelebihan dia untuk tak pakai. Ataupun mungkin beratok untuk keluar peluh lagi sihat ke kan. Tak tahulah.
Hari ni aku pakai full face, jadi aku tak boleh nak scan muka. Tapi aku dah ready lah barcode tu dalam phone. Aku tak nak menyusahkan orang belakang pun nak kena tunggu aku lama-lama. Okey, selesai. Nah, itu saja. Yang nak jam ni, orang kata jam sangat-sangat ni. Tak ada lah, tak ada apa lah. Sama kan apa kerja mana pun jam juga. Tapi hampa tak payah mai lah. Jangan tambah jam. Okay, so bila aku rasa lah untuk kategori bajet ni, CX motor ni lagi best daripada Suzuki aku lah, untuk kategori bajet lah. Dan pula Suzuki tu pula aku sangat-sangat puas hati dengan dia punya after sale. So mana kata ada kelebihan masing-masing lah kan. Kalau nak after sale service best, Suzuki tu lah. Tapi kalau nak quality best, CX motor ni lah. Tapi yang mana satu hampa prefer? Yang mana satu hampa prefer? Bagi aku, kalau aku lah, personally lah, aku lagi prefer yang quality lah kot. Sebab aku ada 2 motor. So after sale tu, katalah motor ni kalau apa-apa rosak aku kena sidai. Contoh kena sidai. Tapi aku ada sebiji motor lagi. Dan aku kurang pergi jumpa mereka. Macam kata motor satu lagi tu, macam hari tu aku coil bakar kan, coil magnet terbakar. Dia tukar on the spot. Tapi tu dia baru lepas seminggu claim warranty pula. Ada je benda dia. Apa tahu cerita tadi? Tu lah. So bila quality tu best, quality tu mungkin kurang sikit, tapi sebab dia punya after sale tu best, so hampa nak kena mengadap banyak. Tapi bila hampa mengadap tu hampa puas hati. Yang satu lagi after sale kurang sikit, tapi quality pula bagus. So jarang lah nak pergi mengadap after sale tu kan. So bagi aku lagi prefer yang quality kot. Sebab after sale ni setakat masa ada warranty je tau. Dah habis warranty ni macam mana. So macam CX motor aku ni, aku confident lepas dah habis warranty pun tak ada masalah, insyaAllah. Suzuki tu aku takut. Aku rasa sebelum habis warranty aku nak kena jual dia. Sebab aku duk bayang macam hari tu kan, rosak. Harga barang yang rosak tu 600 lebih. 600 lebih, 400 lebih. Mungkin siap upah apa semua 600 lebih. Kalau kata tak ada warranty tu tak pasal-pasal aku nak kena bawa keluar duit kan. Padahal baru 11,000 mileage aku pakai. Tak padan dengan nak problem dah kan. So macam yang ni, mula-mula dulu batch mula ada problem sikit. Bukan tak ada problem langsung, ada. Tapi lepas settle tu settle lah. Dan problem dia tu problem yang orang dah identify. Dan batch-batch baru dah settle masalah tu. Macam aku dulu kena masalah sensor belakang, sensor ABS belakang dengan meter, TFT meter problem. Tapi batch baru dah tak ada orang problem TFT meter ni. Sensor brake tu aku tak pasti lah. Aku lupa nak update, lupa nak tanya geng-geng baru daripada masalah. Tapi so far tak dengar lagi lah. So mungkin dah solve lah problem tu kan. Tapi yang macam Jigsaw punya problem tu, bila aku try tanya-tanya dalam group, dia kata ni normal, ini wear and tear. So kalau apa kata benda tu normal, wear and tear, 11,000 dah wear and tear, kira tak boleh pakai kot. Tak ada, boleh pakai. Suzuki tu sedap, syok nak pakai, selesa. Cuma nasib lah nak kena kat aku kan. Nampak macam mana rezeki kita macam tu kan. Aku pakai motor China ni elok, aku pakai motor Japan tu tak elok. Nampak macam mana. Cuma tu lah, untuk aku personally aku rasa antara quality dengan after sale, aku lagi prefer quality lah. So after sale ni, once warranty dah habis, kalau dah kena macam tu, main yang bukan-bukan punya rosak kan, pening kat kepala fikir. Sebab apa aku cakap pasal benda ni kan? Sebab aku rasa selama ni orang over exaggerate sangat isu after sale. Cara mereka cerita benda tu macam terpaling problem lah. Padahal ada juga brand lain pun yang after sale tak berapa best. Dan benda tu kadang bila kita bunyi, kita bersuara, orang ambil tindakan. Tapi apa bunyi tak tahu. Aku pakai okey lah. Tu ayat paling gemeluat kali. Ada orang komplain dalam grup, cerita masalah yang dia hadap, pergi marah balik orang tu. Motor ni antara yang the best ni apa semua. Aku pakai okey ya, berapa puluh ribu dah lah. Hang pakai okey lah.
Okay lah, aku dah nak sampai ni. Aku duk cerita merepek lah kat abang ni. Tak ada benda sangat nak sembang pun saja cari benda. Okay guys, lagi aku fikir lain aku nak tulis apa sebagai tajuk video ni. Okay guys, thanks for watching. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum.